Aku jenis tak berjaya simpan duit, mesti tarik-tarik. Entahlah, memang tak berjaya. Tapi kalau simpan emas, berjaya tak dapat kacau. Sebab dah jadi seketul emas. Bagi aku pun sama, baik simpan emas. Ini testimoni daripada Puan Umi Alia. Ni saya pun tak kenal siapa Puan Umi. Tapi, saya setuju dengan apa yang dia cakap. Sebab bila kita dah mula menyimpan emas ni, kita ada satu perasaan yang tak sama dengan duit. Bila kita tengok duit, kita akan rasa nak belanja dan kita akan matching dengan apa-apa barang yang kita nak beli walaupun barang tu sebenarnya tak perlu pun kita beli. Sebagai contoh, tuan-puan tengok dalam account bank adalah lebih kurang 2,500. 2,500 tu bila tuan-puan tengok dah terbayang, rasa nak beli sofa baru lah, rasa nak beli phone baru lah, walaupun kadang-kadang tak perlu. Tapi bila mana tuan-puan tengok 1 dinar, yang mana sebenarnya 1 dinar ni harga dia pun sama, lebih kurang 2,000 lebih. Tapi dengan 1 dinar ni tak rasa pun nak beli apa-apa. Sebab bila kita dah simpan emas, kita dah hilang nombor. Bila simpan duit, kita nampak nombor. Dengan nombor tu kita terbayang benda apa yang kita nak beli. Sebab memang fungsi duit sebenarnya dicipta untuk kita berbelanja. Tapi bila tengok emas, walaupun ada 1 dinar ni, rasa macam tak ada duit. Padahal tuan-puan ada 2,000 lebih kalau tuan-puan jual. Jadi itulah kelebihan simpan emas. Kalau anda gagal nak simpan duit, cubalah belajar simpan emas. Boleh mula dulu dengan 1 dinar yang pertama. Kalau nak saya bantu, boleh isi beg biru di bawah.